Apakah hukum laki-laki pakai kain sutera campur dengan unsur yang lain? Kalau sutera itu 100% memang haram. Nabi akad sutera pada tangan kanan, Nabi akad emah pada tangan kiri. Nabi kata hadza halalun li inasi ummati wa haramun ala zukurihim. Ini halal atas umatku yang perempuan, haram atas umatku yang laki-laki. Siapa pakai derhaka. Hak mana tu? Sutera asli. Sutera terang mana? Kedai bandar. Kita pergi kain gulung tu semua ditulis Korean silk, Japanese silk. Berapa meter ni? Sutera Korea ni RM4.8 lah. RM4.8 bukan sutera. 450 semeter. Itu sutera. Kalau capur mana pula? Kalau capur kata ulama fiqh, sedikit sutera itu dimaafkan. Ini dalam hadis ada sahabat memakai baju jubah yang hujung lengan dia itu daripada sutera. Nabi tidak larang. Dari ulama kias itu jadi sedikit tak apa. Dah sebaiknya kalau ada capur-capur itu, kalau rasa ragu jangan pakai.